Hai, Assalamualaikum. Jom kita melawat pokok kebun saya, pokok buah tin atau buah fig. Saya tanam tak banyak lah, 1 pokok 2 pokok je, tapi dah boleh lah untuk makan sendiri dan ada hasil. Kadang-kadang saya tut untuk bagi kat kawan jiran . So ini adalah pokok saya, buah tin. Ini adalah variasi Iraqi. Sebab apa Iraqi ni, dia pokok yang tahan lasak dan juga dia senang berbuah. Dia selalu berbuah, dia takkan putus punya kalau penjagaan dia betul lah, insyaAllah. Dan buah dia tengok kalau hijau ni kan, dia macam saiz dia tu kecil-kecil lah. Tapi bila dia dah masak, dia dah warna hitam, dia akan jadi tiba-tiba bom, dia besar lah. Ini dia. Ini buah masak. Dia saiz dia besar daripada saiz masa putih tu kan. Nampak? Tapi ni sebenarnya dia tak betul-betul manis lagi tau. Dia kalau boleh, dia yang betul-betul dia warna dia hitam. Dia macam purple mula-mula sikit tu kan. Tapi bila dia betul-betul masak, dia warna hitam dan dia lembik. Itu sedap. Itu betul-betul manis. Tapi dia banyak yang suka makan buah dia. Tupai, burung, monyet ke apa kan. Memang kalau kita tunggu dia masak, kadang-kadang dia tak sempat. Contoh tengok ni. Ni dah kena makan burung. Rezeki kita berkongsi dengan burung. Tapi tak apalah, kalau kita lambat memang, sebab buah ni sedap. Binatang-binatang memang suka. Kita kena sentiasa belik. Ni ada lagi 1 buah yang dah masak. So macam mana cara pembajaan dia? Tak susah sangat. Iraqi ni mungkin variasi lain susah lah. Iraqi ni saya rasa tak susah lah. Cukup air, cukup baja, cukup cahaya matahari, dan kalau boleh kita selalu cantas batang dia supaya dia banyak dahan, keluar dan lagi banyak buah. Sekali dia berbuah, memang kita best makan. Kita petik. Jom kita petik. So, dia akan ada macam getah dia ujung ni. Hati-hati buah dia ni, saya makan macam tu lah, tak payah basuh-basuh kan. Dia kadang-kadang ada serangga lah, ada semut ke apa dalam lubang tu kan. Dia kalau dia dah pecah macam ni, maknanya dia dah masak betul lah tu. Dia biasa ada semut lah. Jadi kita ambil. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Ini buah yang ada disebut dalam Al-Quran, wattin wa zaitun. Bismillah. Sedap. Kalau boleh betul-betul masak, keluarkan, letak peti ais bagi dia sejuk. So ada satu lagi variasi, iaitu jambu. Jambu ni buah dia lagi besar daripada Iraqi tu, tapi masih kecil lagi. Dia dah ada apa, buah-buah sikit kan. Tu dua. Kot ni masih kecil lagi, dia ada buah. So ni adalah jambu. Jambu buah dia memang besar, tapi dia tak kerap berbuah macam Iraqi. Dan pokok dia lain sikit. Kau tengok daun dia kan, daun dia macam ni lah, lain sikit. Macam Iraqi tu dia daun dia penuh lah. So inilah jambu. Inilah projek tanaman saya yang baru lah. So peminat tanam, silakan. Sebab pokok ni dia tak manja lah, orang cakap. Tak cerewet lah, senang jaga. Okay, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam episod yang tanaman-tanaman lain. Banyak belakang ni Okay, Assalamualaikum.